dengan pahala yang besar di dalam bulan-bulan yang lain. Makna kita beribadah dalam bulan Ramadan dengan satu ibadah. Kalau kita buat satu ibadah sunat, maka Allah Ta'ala laksanakan, Allah Ta'ala tulis kepada kita pahala seperti kita melaksanakan amalan fardu. Tuan-tuan, kalau kita semayang tarawih sebagai contoh. Kita semayang tarawih sebagai contoh dalam bulan Ramadan. Semalam kita buat 20 rakaat. 20 rakaat dengan 10 kali salam. 20 rakaat dengan 10 kali salam. Dua, masna, dua. Kita buat. Sama seperti mana kita menunaikan salat subuh di luar Ramadan. Kalau kita katakan kita buat 20 rakaat, sama seperti mana kita semayang subuh 10 kali di luar Ramadan. Tu kalau semalam. Kalau 30 malam, makna 10 kali dengan 30, 300. Seolah-olah dengan ibadah sunat yang kita buat dalam bulan Ramadan, salat tarawih yang kita buat dalam bulan Ramadan, salat sunat yang kita buat dalam bulan Ramadan 20 rakaat, tiap-tiap malam 20. Kita dapat seperti mana kita melaksanakan salat fardu subuh 300 kali. 300 kali dengan bilangan hari 300 hari. Sebab subuh dia berlaku sehari sekali. Kalau 300 kali, 300 hari salat subuh. Seperti orang yang melaksanakan salat fardu subuh di luar Ramadan. Kalau orang yang melaksanakan salat fardu di dalam bulan Ramadan, man adda fihi faridatan, siapa yang menunaikan satu fardu di dalam bulan Ramadan, dia buat satu fardu, dia semayang fardu subuh dalam bulan Ramadan, kaman adda sab'ina faridatan, seolah-olah seperti dia melaksanakan 70 fardu di luar Ramadan. Makna kalau kita semayang fardu subuh sekali, sama seperti mana kita semayang fardu subuh 70 kali di luar Ramadan. Kalau kita semayang fardu subuh 30 kali dalam bulan Ramadan, 30 hari, sama seperti mana kita semayang subuh, tuan-tuan, 2100 kali. Makna 2100 kali 2100 hari. Kalau 2100 hari kita bahagi, setahun ada 360 hari. Setahun 360 hari, 2100 kita bahagi dengan 365 hari, maka kita akan dapat 5 tahun. Makna kalau dia istiqamah semayang fardu tiap-tiap hari dalam bulan Ramadan, maka dia dapat pahala seperti mana dia telah melaksanakan salat fardu subuh selama 5 tahun. Sebab ganjaran yang digandakan, pahala yang digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni fadilat kita berada di dalam bulan Ramadan. Kalau kita semayang subuh tu pula dilaksanakan secara berjamaah, maka menatijahkan salat di luar tadi ni, tuan-tuan, 2100 kali itu dalam keadaan jamaah bersamaan dengan 5 tahun kita dirikan salat subuh dalam keadaan berjamaah. Tu satu fardu. Kalau kita buat 2, kalau kita buat 3, kalau kita buat 4, dan kalau kita buat 5 secara berjamaah. Fardu subuh, zuhur, asar, maghrib dan juga isya. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut pasal semayang, kita semayang, satu budaya yang diamalkan oleh salafun as-salih, orang-orang salaf. Salaf ni, tuan-tuan, adalah generasi yang hidup 300 tahun setelah daripada Nabi. Makna daripada Nabi sampailah 300 tahun setelahnya itu, maka disebut sebagai generasi salaf. Makna para sahabat generasi salaf, para tabi'in generasi salaf. Maka dengan sebab itulah kita sebut salafun as-salih, orang-orang salaf, orang-orang terdahulu. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah, dia wafat tahun 204 Hijrah. Maka Imam Syafi'i termasuk di kalangan ulama salaf. Budaya ulama salaf, mereka mengejar Lailatul Qadar bukan daripada 10 akhir Ramadan sahaja. Dia tak tunggu 10 akhir Ramadan baru nak pulun melaksanakan ibadah dak. Depa bermula daripada awal Ramadan. Lagu mana depa buat di awal Ramadan? Awal Ramadan dengan mereka memastikan
3 fardu di waktu malam itu dilaksanakan secara berjamaah. Malam dia bermula daripada waktu maghrib, dia berakhir dengan waktu subuh. Maka budaya salafun salih, mereka mendirikan salat maghrib, Isya dan subuh secara berjamaah daripada awal Ramadan untuk mereka dapatkan Lailatul Qadar. Makna mereka tak tunggu Lailatul Qadar itu di 10 akhir Ramadan sahaja. Tak. Mereka bermula daripada awal Ramadan dengan cara mereka memastikan mereka mendirikan salat fardu maghrib, Isya dan subuh secara berjamaah. Kalaulah waktu hari-hari sebelum Ramadan, maghrib dan Isya di antara waktu yang mudah untuk dilaksanakan. Adapun subuh di luar Ramadan itu agak payah. Dia berbeza dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, Isya dengan subuh tu mudah. Maghrib tu agak payah. Orang korang sembahyang maghrib secara berjamaah sebab orang kalut dengan waktu, dengan masa untuk dia berbuka puasa. Dapatan besar bagi orang yang sembahyang berjamaah, terutamanya sembahyang Isya dan juga sembahyang subuh. Nabi SAW bersabda, "Man sallal Isya fil jama'ati faka'annama qama nisful lail." Siapa-siapa yang mendirikan salat Isya secara berjamaah, seolah-olah dia telah menghidupkan sebahagian malam. Makna dia sembahyang Isya secara berjamaah, pahala dia akan dapat seolah-olah dia telah menghidupkan sebahagian malam. Wa man shalla subha fil jama'ati faka'annama qama al-laila kulluh. Siapa yang mendirikan salat subuh secara berjamaah, seolah-olah dia telah menghidupkan sepenuh malam. Makna natijah daripada salat yang dilaksanakan secara berjamaah. Jangan kita anggap salat berjamaah tadi ni hanya menatijahkan pahala 27 darajat di sisi Allah. Bahkan lebih besar lagi, sehingga orang yang mendirikan salat Isya secara berjamaah ditulis baginya itu orang yang menghidupkan sebahagian malam. Begitu juga dengan orang yang mendirikan salat subuh secara berjamaah, maka dia telah menghidupkan sepenuh malam. Bukan hanya salat fardu, didirikan pula salat sunat. Salat sunat yang utama adalah salat sunat rawatib. Nabi SAW menyatakan, "Man salla fi kulli yawmin wa laylatin sintai asyrata raka'ah." Siapa-siapa yang mendirikan salat setiap hari dan malam 12 rakaat. Dia boleh semayang tiap-tiap hari, tiap-tiap malam 12 rakaat. Buniyalahu baitun fil jannah. Allah bina sebuah rumah baginya dalam syurga. 12 rakaat ni semayang apa? Kalau kata semayang fardu bukan 12, semayang fardu 17. Tapi dia boleh jaga 12 rakaat. 12 rakaat ni Nabi sebut arba'an qabla az-zuhri. 4 rakaat sebelum daripada zuhur. Wa raka'ataini ba'daha. 2 rakaat lepas luhur. Wa raka'ataini ba'dal maghrib. 2 rakaat lepas semayang maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya. 2 rakaat setelah daripada fardu isya. Wa raka'ataini qabla salatil fajr. 2 rakaat sebelum daripada semayang fardu subuh. Makna dia boleh jaga 12 rakaat. Besarkah semayang sunat rawatib ni? Besar. Besar mana? Yang pertama besar dia tuan-tuan, Nabi SAW tak pernah tinggal. Nabi tak pernah tinggal. Pasal apa Nabi tak pernah tinggal? Sebab fadilat dia besar. Nabi SAW nyatakan, "Raka'ataini qabla al-fajri khairan minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat yang kita dirikan sebelum daripada semayang subuh. Kita buat semayang sunat subuh 2 rakaat. Khairan minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Makna walaupun dia semayang sunat, tapi semayang sunat itu lebih besar. Besar tak besar dia tuan-tuan, sehingga orang yang memiliki dunia dan segala isinya dibandingkan dengan orang yang mampu mendirikan salat sunat 2 rakaat sebelum subuh, besar lagi orang yang mendirikan salat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Yang kedua, semayang sunat rawatib ni tuan-tuan, dia boleh menampung semayang fardu. Semayang sunat ni banyak. Ada semayang sunat
yang muakkadah, ada sembahyang sunat ghaira muakkadah, ada sembahyang sunat yang bersebab, ada sembahyang sunat saja-saja, ada sembahyang sunat yang digalakkan berjamaah. Sembahyang sunat ni banyak. Sembahyang sunat mana yang boleh menampung kefarduan sembahyang fardu kita? Kalau seandainya sembahyang fardu memiliki ataupun mempunyai kecacatan, bila Allah perintahkan malaikat tengok sembahyang kita, malaikat ni tuan-tuan dia tengok sembahyang kita. Tuhan tanya malaikat, atammaha au naqsaha, sembahyang ni sempurna ataupun tidak? Cek sembahyang ni Tuhan tanya malaikat sempurna ke tak? Malaikat kata sempurna. Kata balahu tambah, maka tulis bagi itu sembahyang dia sempurna. Malaikat pun tulis sembahyang sempurna. Fa in intaqasa, kalau sembahyang dia ada cacat celah dia, sembahyang ada kekurangan dia, maka membolehkan dia dihumban masuk neraka. Allah Ta'ala kata nanti Sa'ad, tunggu apa? Tengok sembahyang sunat dia. Sembahyang sunat mana? Sembahyang sunat yang mengiringi sembahyang fardu. Tengok sembahyang ba'diyah zahar, tengok ba'diyah isya, tengok sembahyang sunat subuh. Maka sembahyang sunat rawatib inilah yang akan menampung sembahyang fardu kita. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, sebab tu ulama menyatakan sembahyang sunat rawatib dia lebih besar sembahyang sunat rawatib, sembahyang sunat setelah isya, selepas isya lebih besar daripada sembahyang sunat tarawih. Kita buat tarawih 20 rakaat, kalau dibandingkan dengan sembahyang sunat rawatib ba'diyah isya 2 rakaat itu lebih besar dibandingkan dengan sembahyang sunat yang lain. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang seterusnya ibadah yang kita boleh laksanakan dalam bulan Ramadan, sembahyang sunat, bukan kata sembahyang sunat rawatib, sembahyang sunat tarawih. Sembahyang sunat tarawih besar, ya besar. Besar sembahyang sunat tarawih ni tuan-tuan hanya dikhususkan dalam bulan Ramadan. Kalaulah ibadah puasa boleh diqada. Kata Allah Ta'ala, wa in kuntum marda aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kita boleh ganti dengan sebab sakit kita. Kita boleh ganti dengan sebab keuzuran pemusafiran kita. Maka pada waktu tu kita boleh ganti puasa pada hari-hari yang lain. Tapi salat sunat tarawih kita tak boleh ganti. Dan sembahyang sunat tarawih ni tuan-tuan dia ada masa. Dia ada masa. Masa dia berlaku setelah daripada sembahyang fardu isya. Jangan main sembahyang tarawih isya tak sembahyang. Dia kena sembahyang fardu isya baru dia boleh buat sembahyang sunat tarawih. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kalau kita sembahyang sunat tarawih ni tuan-tuan, kita tak usah duk kata hal lain. Kita kata kalimah amin saja. Fadilat amin. Orang yang menyebut kalimah amin, Nabi SAW sebut, idza ammana al-imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikah ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Apabila imam menyebut perkataan amin, fa aminu, maka kamu sebutlah amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikah, siapa-siapa yang aminnya itu muwafaqah dengan amin malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kalau kita sembahyang tarawih tuan-tuan 20 rakaat, 20 rakaat berapa kali kita amin? Berapa kali kita amin? Kalau kita kira amin kita sama, amin tu imam tuan-tuan, kira sembahyang witir, kita nanti amin pada waktu tu tuan-tuan lebih kurang 46 kali kita sebut amin. Kalau amin dengan imam 20 kali. Kalau 20 kali kita duk sebut amin, amin, kalaulah amin itu muwafaqah dengan amin malaikat sekali ya, tak sahlah kata 20 kali, sekali saja. Dapatan dia ghufira lahu ma taqaddama min zambi, Allah ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Dosa ni tuan-tuan yang kita duk bawa tiap-tiap hari, dosa yang kita bawa tiap-tiap tahun, dosa yang kita bawa selagi ada umur kita, selagi kita tidak bertaubat kepada Allah, maka Allah Ta'ala ampun. Dengan kalimah amin. Amin ni besar mana tuan-tuan? Ada 4 huruf ya. Modal dia amin ya.
tapi kita berjaya mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Ni fadilah. Kita tak usah duk baca Fatihah lagi tuan-tuan. Besar Fatihah, besar. Besar Fatihah ni sehingga disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatihah tidak pernah diturunkan oleh Allah dalam mana-mana kitab sebelum Quran. Fatihah ketika mana dia turun, malaikat yang turun Fatihah itu kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, abshir binuraini, bergembiralah wahai Muhammad dengan dua cahaya. Dengan dua cahaya, gambaran yang besar, cahaya yang sangat besar. Apa dia dua ni tuan-tuan? Dua cahaya. Yang pertama suratul Fatihah, yang kedua khawatimu suratul Baqarah. Yang pertama surah Fatihah, yang kedua penutup suratul Baqarah. Malaikat ini kata Jibril tak pernah turun melainkan ketika turunnya suratul Fatihah. Langit yang dibukakan untuk turunnya Fatihah itu tidak pernah dibukakan melainkan ketika berlakunya, ketika turunnya suratul Fatihah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, tak kira bacaan tasbih dalam sembahyang. Kalaulah kita rokok dalam tarawih, kita rokok tuan-tuan. Rokok kita berapa kali? Rokok kita tuan-tuan kalau 20 rakaat 20 kali. Sujud kita kalau 20 rakaat 40 kali kita sujud. 40 kali ini tuan-tuan, dengan satu sujud sahaja sudah cukup mengecewakan syaitan. Dengan sekali sujud sahaja boleh mengecewakan syaitan. Apatah lagi 40 kali kita sujud dalam satu malam. Seorang sahabat nama dia Abu Firash. Abu Firash ni tuan-tuan orang yang sentiasa bersama dengan Nabi. Satu hari Nabi tak tengok Abu Firash. Waktu sembahyang ni kebiasaan dia Nabi berjumpa sahabat. Bila Nabi berjumpa ni tuan-tuan, Nabi bertanya khabar sahabat. Tapi Abu Firash ni Nabi tak tengok. Zuhur tak nampak, Asar tak nampak, Maghrib tak nampak, jalan sehari. Esok pula subuh tak nampak, Lohor tak nampak, Asar tak nampak, jalan sehari. Sehingga kelibat Abu Firash tidak kelihatan. Maka Nabi SAW bersungut. Nabi kata, aku tak nampak Abu Firash ni. Dia pergi mana? Lalu Sayyidina Ali pergi cari, berjumpa Abu Firash ni tuan-tuan dalam keadaan kusut masai rambut dia. Dalam keadaan pakaian dia tidak seperti mana biasa. Seolah-olah dia memiliki masalah. Lalu Nabi SAW tanya Abu Firash ni, ada masalah apa? Abu Firash kata, aku duk fikir. Kita duk atas dunia ni, kita duk sekali. Seronok pun bersama, kalau sedih pun bersama. Seronok pun bersama, sedih pun bersama. Tu atas dunia. Kalau di sana, di akhirat, syurga kita barangkali tingkatan berbeza. Yang Nabi, kami hamba biasa. Tu kalau boleh masuk syurga. Kalau tak boleh masuk syurga, pakai tak berjumpa kita. Ni kesedihan Abu Firash. Kesusahan hati bagi Abu Firash ni, dia takut-takut tak berjumpa dah dengan Nabi SAW di akhirat. Maka Nabi SAW bagi satu petua ke Abu Firash. Kata Nabi, a'inuni ya Abu Firash ala nafsika. Tolong aku wahai Abu Firash atas diri hang. A'inuni ala nafsika. Tolong aku atas diri hang. An kasratis sujud, supaya hang membanyakkan sujud. Banyak sujud dengan makna banyak sembahyang. Sembahyang apa tuan-tuan? Kalau fardu tak boleh tambah dah. Banyak sembahyang sunat. Bila kita banyak sembahyang sunat, kita banyak sembahyang ni tuan-tuan, salah satu daripada cara untuk kita bersama dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tarawih awak kita tak buat 20 rakaat sekali. Mayang buat 20 sekali. Ni dak kita buat 2, kita buat 2, kita buat 2, kita buat 2. Ada kata ulama, man kasara fi'lan kasara fadlan. Banyak perbuatan maka banyaklah fadilat dia. Kalau takbir ni tuan-tuan, kalau buat 20 rakaat sekali, takbir tu dia berlaku sekali saja, takbiratul ihram. Tapi bila kita sembahyang 20 rakaat, takbiratul ihram ni 10 kali. Bila banyak perbuatan, maka banyaklah kelebihan dia.
dengan sebab perbuatan yang kita lakukan, maka Allah Ta'ala bagi natijah pahala kepada kita. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, ibadah yang kita lakukan dalam bulan Ramadan bukan hanya sembahyang sunat, bukan hanya ibadah, bahkan kita baca Quran. Baca Quran ni pahala. Baca Quran ni pahala. Seperti hadis yang kita sebutkan tadi ni. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi 'ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wal lam harfun wal mim harfun. Siapa yang baca satu huruf daripada ayat Allah, baginya itu satu kebajikan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, pahala ni tuan-tuan besar-besar. Pahala ni besar. Kalau dalam hadis Nabi kata baca alif lam mim. Alif lam mim ni tuan-tuan ada dua. Yang pertama alif lam mim kita baca dalam surah Fil. Alif lam mim juga, alif fathah a, lam fathah min, sukun lam, alam. Alam ni pun 3 huruf juga. Kita baca surah Baqarah alif lam mim juga. Adakah orang yang baca alam dengan orang yang baca alif lam mim pahala dia sama? Hak tu 3 huruf, alif, lam, mim, alam. 3 huruf membentuk satu kalimat, alam. Baqarah, alif, lam, mim juga. Tapi huruf muqatta'ah. Adakah pahala dia sama baca huruf muqatta'ah dengan baca kalimat yang mengandungi 3 huruf tu? Tak sama. Sebab ulama' sebut, kalau kita baca alam, alif, fathah a, lam, fathah mim, sukun, lam, alam, ya 3 huruf. Tapi kalau kita baca alif, lam, mim, dia lebih. Sebab apa lebih? Sebab dia ada mat. Sebab dia ada mat. Orang tak pernah baca alif lam mim tuan-tuan dengan alif lam mim. Tapi orang baca alif lam mim. Orang baca lagu tu. Tu imam mana apa dia tak baca alif lam mim. Dia baca alif lam mim. Pasal dia ada mat. Mat apa tuan-tuan? Mat lazim. Kalau orang mengaji tajwid ni tuan-tuan, mat lazim ni dia tak boleh tolak ansar. Dia bukan seperti mat jaih, dia bukan seperti mat wajib, dia bukan seperti ma'arik li sukun. Kalau ma'arik li sukun ni tuan-tuan, kalau 6, dia kata boleh 4 kot. 4 boleh 2 kot, dia boleh buat lagu tu. Dia boleh bertolak ansar. Macam tu juga dengan mat wajib. Dia tak boleh baca 5, dia kata 4 pun tak apa. Tak boleh baca 5 mat jaih. Mat jaih pun boleh kira sama juga. Tapi mat lazim tak boleh kira. Mat lazim ni dia tak boleh kira. Kalau dia kata 6, 6. Bukan mat lazim rumah kita ada tu, mat lazim lain. Ni mat lazim tajwid ni. Mat lazim ni kalau dia kata 6 harakat, 6 harakat. Dia tak boleh tolak unsur 5, tak boleh pi 4, tak boleh pi 2. Jadi bila kita panjangkan, maka panjang itu juga diberi pahala kata ulama. Contoh kita kira. Alif 1 huruf. Lam 1 huruf. Lam ni tuan-tuan bukan hanya lam, bahkan ada mat pada lam. Kita baca alif lam. Kita baca lagu tu. 6 harakat. 6 harakat kalau ditukar kepada mat sama dengan 3 mat. 1 mat 2 harakat. 3 mat 6 harakat. Kalau 2 campur 3 jadi 5. Okey. Lam ni pula nak masuk kepada mim. Alif lam dia bunyi lagu tu. Sebab dia panggil idgham, tahu? Alif lam mim. Sebab mim dia bertemu dengan mim, idgham, 2 harakat. 2 harakat kalau ditukar kepada mat sama dengan 1 mat. 1 mat tadi 5 campur 1 jadi 6. Kemudian mim pula jadi 7. Harakat pada mim ada 6 harakat. 6 harakat bersamaan dengan 3 mat. 7 campur 3, 10. Makna dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. 29 huruf. 29 huruf. Kalau dikira hadis Nabi, 1 huruf 10, 290. Sadaqallahul azim. Bini dia kata takkan banyak tu jadi. Dia kata sepagi 290. Dia ingat kerja kontrak kot.
Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, ni kata pahala tuan-tuan. Makna baca Quran kena tajwid, ya kena tajwid lah. Maka tajwid dengan bacaan panjang pendek itu juga dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz, bukan hanya perkataan, lafaz yang kita ucapkan juga akan dicatat oleh raqib dan juga atid. Ulama sebut man lam yujawwidil qur'anu asimu. Maka orang yang tidak mentajwidkan Al-Quran asim, dosa. Jadi kita bertajwid dalam bacaan Al-Quran. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, ibadah qiyam ni kita duk mangkit pagi 10 akhir Ramadan, kita buat qiyamul lail. Qiyamul lail ni boleh pahala? Boleh pahala juga. Allah sebut dalam Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan sebahagian daripada malam, bukan sepenuh malam Tuhan suruh kita semayang, tak. Tuhan kata sebahagian. 3 orang sahabat mendatangi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Tanya Aisyah berkaitan dengan ibadah sir Nabi. Nabi buat apa? Nabi, bila Aisyah kata Nabi semayang malam-malam, Nabi puasa kadang-kadang. 3 sahabat ni kata, aku nak semayang, aku tak mau tidur. Sahabat kedua kata, aku nak puasa, aku tak mau buka. Sahabat ketiga kata, aku tak mau menikah. Nabi balik, Aisyah cerita ke Nabi. Bila Aisyah cerita ke Nabi ni, Nabi kata, ana usalli wa anam. Aku semayang dan aku tidur. Aku semayang, aku tidur. Aku puasa dan aku berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang benci kepada sunnah aku bukan di kalangan aku. Tuan-tuan, makna Nabi suruh kita tidur, rehat, ambil sebahagian malam. Dan disebut dalam hadis ketika berbaqinya 1/3 malam. Berbaki 1/3 malam tu, jadi kita mangkit, kita bertahajud. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah bangkitkan kita di tempat yang terpuji. Allah bangkitkan kita di syurga dengan ibadah qiyam yang kita laksanakan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kalau kita contohlah tuan-tuan, kita mai malam-malam tarawih, kita buat 8, ustaz buat tazkirah. Dalam masa ustaz buat tazkirah tu kita lena. Kita lena. Lena ni tuan-tuan, lepas habis tazkirah boleh buat tahajud ke tak? Maka ikut pandangan Tok Jicik, dia kata boleh buat tahajud sebab dia kira lena dah. Sampai tera tu. Habis-habis Aisyah dia mayang tahajud, kawan kita mayang bah, dia tak mayang tahajud. Tahajud apa lena dak lagi? Dia tahu waktu kuliah tadi ku lena, kira cik lah. Barangkali hak lena waktu kuliah tu tuan-tuan nak buat tahajud lah kot. Kita sangka baik lagu tu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, besar-besar tuan-tuan. Nabi SAW nyatakan, ketika berlaku 1/3 malam ni, Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Makna rahmat Allah Ta'ala turun pada masa tu. Dan disebut di dalam hadis, Allah Ta'ala seru, may yas'aluni, siapa yang minta ke aku pada waktu tu. Minta kepada Allah. Bila kita minta kepada Allah pada waktu tu, fa'u'tiyahu, Allah Ta'ala kata aku bagi. Mintalah apa pun. May yad'uni, siapa yang doa ke aku, fa astajibu lahu, aku perkenankan doa dia. Wa may yastaghfiruni, siapa yang beristighfar kepada aku, maka aku berikan keampunan ke dia. Dan siapa yang bertaubat kepada aku terima taubat dia. Tuan-tuan, kita beristighfar, tak mau berdoa, nak beristighfar, istighfar pun besar. Allah sebut dalam Al-Quran, wa bil asharihum yastaghfirun, pada waktu sahur mereka beristighfar. Wal mustaghfirina bil ashar, mereka beristighfar pada waktu song. Sungguh tak mangkit pun tuan-tuan semayang segan, dia mangkit-mangkit astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kira okey, okey, cantik dah. Dalam satu hadis Nabi SAW sebut, bila mana Allah Ta'ala nak memusnahkan satu-satu negeri, Allah Ta'ala nak balakan satu-satu negeri, Allah Ta'ala nak membinasakan satu-satu negeri, maka Allah Ta'ala pandang kepada 3 golongan. 3 golongan ini dipandang oleh Allah. Kalau ada 3 golongan ini,
saraftu zalika anhum. Allah palingkan musibah, Allah palingkan bala daripada negeri itu. 3 golongan ni siapa dia? Yang pertama kata Nabi SAW, ummari buyuti, orang yang memakmurkan rumah Allah. Adanya golongan yang memakmurkan rumah Allah ini, maka menyelamatkan orang yang tak mai masjid surau. Orang yang tak mai masjid surau ni tuan-tuan, mereka duk anggap mereka selamat. Tak, mereka tak selamat. Tetapi orang yang mai ke masjid, orang yang memakmurkan rumah Allah, yang menyelamatkan mereka. Sebab Nabi habaq, kalau tak ada golongan ni, Allah Ta'ala binasakan negeri. Tapi adanya golongan ummari buyuti, orang yang memakmurkan rumah aku, kata Nabi. Yang kedua, al-mutahabbina fiyah, adanya golongan yang berkasih sayang kepada Allah. Selagi ada orang yang berkasih sayang kepada Allah, selagi itulah negeri ini tidak dibinasakan Allah. Selagi itulah negeri itu tidak diranakkan oleh Allah. Dan yang ketiga kata Nabi SAW, wal mustaghfirina bil ashar, adanya golongan yang beristighfar pada waktu sok. Pada waktu sok, kita mangkit sok tuan-tuan, waktu tu lewat, lah ni pun lewat sok kita tuan-tuan. Kita mangkit 5.30, kita makan lebih kurang tuan-tuan, kita semayang 2 rakaat sekalipun, lalu kita beristighfar. Ambil masa beristighfar, ambil masa berdoa. Sebab Allah bukakan tawaran kepada kita. Orang yang minta, orang yang berdoa, orang yang beristighfar, orang yang bertaubat, semuanya itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu kalau kita laksanakan di luar Ramadan. Kalau dalam Ramadan, maka amalan itu digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan ada manfaat perkongsian kita pada pagi ni, pada petang ni, dan mudah-mudahan kita boleh laksanakan, kita boleh amalkan. Kalau kita tak boleh buat ke semua pun tuan-tuan, sekurang-kurangnya kita jangan tinggal ke semua. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Salah silap saya minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك. حي